Kalau Christmas, tak ada Christmas pudding kat rumah saya ni memang tak salah. Hari ni saya nak berkongsi resepi buat Christmas pudding ni halal dan vegan. Okey, mula-mula masukkan buatin dengan plant-based butter and then kita kisar dia sampai dia jadi paste. Okey, buatin ni memang sangat-sangat bagus untuk kaum lelaki ya terutamanya. Okey, so sekarang just chop buatin yang extra tu, campur dengan mixed fruits, self-rising flour, brown sugar, breadcrumb, nutmeg powder, cinnamon powder, garam. Lepas tu sedikit apple lah. 1 biji lah apple hijau ya. And then kita mix dia sampai dia betul-betul dah mix well. And then add a bit of dah terkeluar pula plant-based milk. Boleh gunakan oat milk, soy milk, depend lah apa-apa milk yang korang nak. Janji jangan guna tak ada apa-apa. Okay, let's continue. And then kita sapu-sapu butter dekat satu bekas yang lebih kecil. And then letak parchment paper supaya nanti senang lah nak keluarkan dia kan. And then just lenyek-lenyekkan dia macam tu. Okay, yang ni dia bukan cake tau. Yang ni dia pudding ya. Jangan lupa. And then kita letak parchment paper, foil, and then ikat dia. And then kita akan steam. Sebab kita ikat dia, kita tak nak wap tu dia masuk dalam lah ya. Kita nak dia just cook dengan kepanasan steaming tu. Okay, so sekarang kita just steam dia selama 3 jam. So api letak slow je biar dia slowly cook and flavor dia akan gel in after 3 hours. You boleh tutup and then tutup api and then biar dia cool down lah. So cool down ni pun biasanya perlukan masa jugalah dalam at least 2 jam macam tu. Okay, once dia dah cool down, kita boleh tapi sebelum tu you check dulu dia masak ke takkan tak masak pula kan. Lepas tu biar dia cool down and then you boleh lah add a bit of snow powder untuk nampak feeling Christmas gitu. And then boleh potong dan makan lah. So yang ni dia betul-betul moist dan yang paling penting sedap sangat. Dah siap dah, jom kita rasa dulu. Tak sabar. Memang wangi lah ya. Dia sebab pudding, dia bukan bentuk cake. So dia memang macam moist and flavorful dengan spice dia tadi tu. Kita letak cinnamon, nutmeg kan. Flavor dia meletup lah dalam mulut dengan biji-biji daripada buatin tu. Next level for Christmas. Cuba resepi ni dekat rumah and enjoy with your family. And for those who are celebrating Christmas, especially Christian friends, wish you all Merry Christmas and Happy New Year.